okey Tadi saya ada tanya orang tempatan. Diorang ada recommend lah pergi sini. Makam Lubuk Batu 15-11. Di sini bermulanya. Ada penerangan sini Bendahara memberi nama Sungai Segamat ketika peristiwa bendahara merendamkan badan ke dalam air sungai berasa Segamat. Bandar Segamat asalnya sebuah pengkalan dikenali dengan nama Leban Condong. Okay. Pengkalan Leban Condong dibuka semula dan beri nama Rantau Panjang oleh Temenggung Datuk Seri Tengku Sakar Diraja Ibni Datuk Engku Pasir Diraja tu Syed Jaafar itu. Temenggung Muar pertama yang dimakamkan di Kampung Lubuk Batu. Okey, akhirnya lama kelamaan dipanggil dengan sebutan Bandar Segamat sehingga kini. Okey. So dipercayai ada makam bendahara lah. Ada meriam wakaf belakang. Cantik bersih Makam Kampung Lubuk Batu Segamat. Dekat sini Ni tadilah ada macam memorial tu. Nak ke Bandar Segamat. Ini nak ke Tangkak lah. Ada satu makam sini Try tengok boleh masuk ke tak. Okey, kita boleh masuk Assalamualaikum. Bagi salam. Kawasan perkuburan Lubuk Batu dipercayai ini makam Raja Temenggung Muar, Maka Engku Comot. Ada 6 orang Temenggung semua ni. Bagi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Boleh nampak batu dia. Ni antara batu Aceh jugalah. Berbumbung sini. Kita boleh tengok. Sini pun sama. Kita boleh tengok lah. Banyak makam sini. Pokok besar sini. Macam ada kompleks makam untuk pembesar. Kalau ada bumbung ni biasa pembesar lah. Saya sekejap sini. Kita kena cepat sikit lah. Nak tengok. Nak ziarah Okey sekeliling sini. Banyak kubur Di atas. Okey, ni makam Raja Temenggung Muar Tidak diketahui makam. Okey, ada 6 orang kat sini. 6 makam lah kat sini. Percayai ini makam Raja Temenggung Muar. Assalamualaikum. Kita sedekahkan Al-Fatihah Ada semua yang ada kat sini lah. Penghuni kubur sini. Semoga Allah mencuri rahmat roh kat sini lah. Sejarah dia, percayai bendahara berundur ke sini Kampung Lubuk Batu ni. Dan dia makamkan kat sini lah. Okey Saya pergi kubur ni, makam semua bukan nak tunjuk hebat, nak tunjuk berani, bukan nak tunjuk naik trail ke, bukan nak cari mistik ke, hantu ke Saya nak ziarah sebab ni ada kaitan dengan sejarah kita Ini pun dipercayai antara makam pembesar jugalah. Saya harap kita boleh pelihara lagi lah makam-makam ni. Kita bukan nak puja kubur tu tau. Kita daripada makam ni kita boleh tahu sejarah tempat asal tu, kesan sejarah kat situ lah. Kita percayai makam juga pembesar kat sini Temenggung Jalan pusing tengok. Saya tak boleh lama sini sebab saya nak ke banyak tempat lagi lah. Sekejap je ziarah. Pokok besar sini Lalu sini harap tak terlangkar lah. Okey
pun sama juga makam Raja Temenggung Muar. Muar Ambak, makam puteri Temenggung Saamah. Okey. Semua dipercayai keluarga dan keturunan Temenggung kat sini. Kita boleh tengok sedekahkan Al-Fatihah Amin. Okey. Semoga semua penghuni kubur kat sini diberi rahmatlah InsyaAllah. Banyak kubur lama ni. Boleh tengok. Percayai ni keturunan Temenggung dimakamkan kat sini lah kebanyakannya. Okey, siapa nak ziarah boleh Tapi saya nak bagi peringatan jangan buat perkara syirik dan khurafat dosa besar Kita nak ziarah, kita ziarah je. Kita jangan nak buat benda-benda yang ditegur, yang dilarang oleh agama Okey. Assalamualaikum.